saya nak kongsi cara mudah untuk turut sama dalam solat jenazah. Okey, solat jenazah ada 4 takbir. Niat kita dapat tahu ada solat jenazah nak dijalankan, kita berniat nak turut serta, itu dah masuk niat. Itulah dia maqasid niat. Tak perlu pun susah-susah sampai Allah. Waktu tu sampai sahaja aku sembahyang ke atas mayat ini 4 takbir, fardu kifayah, mengikut imam. Tak perlu sampai macam tu pun. Cukup sekadar kita tahu akan dijalankan satu solat jenazah, kita berniat untuk ikut. Itu dah dikira niat. Okey, 4 takbir. Takbir pertama, Allahu Akbar. Lepas takbir pertama tu, kita baca surah Fatihah. Kemudian, takbir kedua, Allahu Akbar. Kita baca selawat. Yang terbaik selawat Ibrahimiyah, yakni selawat yang dibaca ketika tahiyat akhir. Paling ringkas, kita baca je Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, takbir ketiga, Allahu Akbar. Kita mendoakan si mati. Sunnahnya ada bacaan yang agak panjang, tapi nak mudah bagi yang dah tak ingat cara, ataupun bagi yang baru memeluk Islam, kita permudahkan. Kita baca untuk jenazah lelaki, kita doakan kepada dia, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma ighfir lahu. Mudah saja. Saya bagi sepatah je. Kalau bagi jenazah wanita, tukar belakang tu kepada ha. Allahumma ighfir laha. Sama juga maksudnya. Ya Allah, ampunilah dia. Mungkin imam baca doa yang panjang, kita boleh ulang doa tu banyak kali. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, ataupun Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Kita ulang sampai imam takbir yang keempat, Allahu Akbar. Yang itu sebenarnya ada satu doa khusus, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Tapi bagi kita yang tak hafal ataupun yang baru, yang dah tak ingat, cukup je lah kita diam menanti imam memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Solat jenazah ni dilaksanakan dalam keadaan diri. Ini saya duduk untuk berkongsi saja. Cara tadi tu boleh dipraktikkan juga seandainya anda ingin menjadi imam. Walaupun anda tak hafal doa penuh tu, cukup basic dia itu.